Mangga. Nama saintifik mangga adalah Mangifera indica L, daripada keluarga Anacardiaceae. Negeri pengeluar utama mangga mengikut hasil pengeluaran 2021. Pertama, negeri Perak. 358 hektar dan 3,063 metrik tan. Kedua, negeri Sabah. 1,318 hektar dan 2,822 metrik tan. Ketiga, negeri Perlis. 1,046 hektar dan 1,895 metrik tan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan tunjukkanlah buah untuk harvest buah lah untuk hari ini. Okey, untuk minggu ni buah yang kita akan harvest adalah buah yang bertanda kuning. So bertanda macam mana proses menanda kuning ni? Menanda kuning ni okey. Sebelum apabila buah lepas berbunga, okey, buah tu akan berputik dan mencapai saiz buah 16 cm kulilit. So kita start balut. Okey. Start balut, maksudnya kita akan tanda dalam kita punya kalender lah. So sampai dia 56 hari. So buah ni sedia untuk dipetik lah. Okey, yang tu sengaja dibezakan warna merah untuk kita bezakan. Sebabnya mula-mula kita balut dah yang ni. Okey. Minggu depan kita balut yang tu. Tapi guna color lain. Color lain supaya kita masa kita harvest tu berlainan. Maksudnya contoh kalau kita kata hari ni kita akan harvest tanda warna kuning. So kita punya pekerja akan tengok warna kuning, dia akan petik. Okey. Yang merah apa semua dia tak petik. Masa 56 hari tu dengan masa kita baru tu petik sebabnya dia kemanisan. Kemanisan. Okey. Kalau tidak dia rasa tu tak cukup matang. Dia kalau lebih hari pun tak boleh, kurang ke tak boleh ke macam mana? Tak boleh. Dia kena exactly. Ngam-ngam. Ngam-ngam. Okey. Yang kita memang kita tanda tu. Kalau mana saya tanya tentang tanaman tu, dia boleh beza 1-2 hari je kalau dia tak boleh macam dia. Okey. Kalau kita terlampau terlebih hari, buah tu akan jadi lebam dan dia akan lebu. Lebu. Okey. Precision ya. Tapi kalau kita nak macam nak ekspor keluar, mungkin kita kena ambil yang awal sikit lah. Baru saya ingat. Tibika pun macam tu. Kena ambil awal dia sikit. Tak boleh lebih, dia beza 5 hari. Dia 60 hingga 65. Dia kalau untuk ekspor dia kena ambil awal sikit. Awal sikit. Okey. Betul. Ciri-ciri buah mangga King MA128. Pertama, buah membulat penuh dan berparuh di bahagian bawah buah. Kedua, warna kulit hijau tua dan seakan berdebu. Ketiga, bahu ventral meninggi. Keempat, apex membulat. Kelima, beraroma harum apabila buah matang dan sesuai dimakan. Keenam, isi berwarna kuning keorenan. Ada lagu. Kita ada sediakan gelung. Gelung. Gelung dawai itu ada 2 saiz lah. 16 cm dengan 19 cm. Kalau dia buat tak apa-apa betul, silakan. Kalau dia tak ngam betul-betul, silakan. So 3 hari ni kita boleh petik yang buah color dan tanda lah. Ni. Dia kata ada dawai dia. Yang kertas ni akan diguna lagi ke tak pada dah? Tak. Biasa kita guna sekali je. Itu payah. Tarik je, tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ini macam satu benda yang begitu berharga nak bangkak tu. Bagi siap. Comel kan. Tapi untuk harvest, kita akan harvest sekali dengan tangkai lah. Sekali dengan buah. Dengan buah. Maknanya buka kat luar pun tak apa. Masa kita nak basuh nanti baru kita buka. Ada sebab untuk menjaga kulit dia. Kelembutan kulit dia. Jangan scratch lah. So kalau kita tengok sini dia macam berdebu kan. Ni menunjukkan dia telah matang. Dia macam berdebu, dia punya ni dah tegang, licin. Cara penanaman anak pokok mangga King. Pertama, gali dan tabur di dalam lubang Dolometer Plus CIRP 3 minggu sebelum ditanam. Kedua, tabur tanah kompos dan gaul tanah. Ketiga, potong polybag di bahagian bawah dan cabut dengan berhati-hati. Keempat, taburkan bahan organik di sekeliling tanah anak benih. Kelima, jarak lubang antara satu dengan yang lainnya paling kurang 11 meter.
Keenam, pembajaan perlulah dilakukan sekali dalam 3 bulan dengan baja subur. Ketujuh, tabur baja penggalak bunga dan buah setelah pokok mula berbunga dan berbuah. Jadi sebenarnya dari sedia untuk dimakan. Sedia untuk dipetik. Kita Tapi kena perang. Perang berapa lama? Kita perang biasa 2 malam lah. 2 malam. 2 malam kita perang. Rupanya kena perang 2 malam. 2 Sebab malam. Bila dihantar kata ada beritahu boleh makan. Ya. Kena Perang 2 malam, lepas tu kita lepas perang kita sidai macam biasa. Dalam 3-4 hari dah boleh makan. Itu sebab kalau yang kita hantar order online tu sesuai dimakan sebenarnya. Ya betul. Alhamdulillah. Ini adalah proses memetik. Tadi proses memandikan nombor 1. Boleh dah. Okey. Yang ni kenapa kita potong lebih daripada ni kita tak potong dekat tu, sebab kita nak elakkan dia punya getah dia. Okey. getah kita kena pada Kalau kita potong dekat ni, Dia akan kena dia akan keluar getah, dia akan meleleh. Itu tak baik untuk pokok. Apabila kita peram, dia akan jadi berkulak. Berkulak jadi warna hitam. Banyak perkara-perkara yang perlu. Kosmetik tak ada lah. Kosmetik dia hilang. Hilang. Okey. Berikut merupakan statistik penanaman mangga di Malaysia bagi tahun 2021 hingga 2022. Potensi Mangga King Terengganu di Malaysia. Secara keseluruhannya, Mangga King Terengganu mempunyai potensi masa depan yang cerah di Malaysia berdasarkan beberapa faktor utama dari segi pertanian, ekonomi, dan pemasaran. Pertama, kualiti dan keunikan buah. Kedua, sesuai dengan iklim Terengganu. Ketiga, permintaan pasaran. Keempat, peluang ekonomi untuk petani. Kelima, nilai tambah produk. Keenam, sokongan kerajaan dan agensi pertanian.